Siapa yang belum lagi cuba earphone jenis open free macam ni, korang kena cuba. Yang ni model daripada Transformer TFT09. Dalam ni ada satu user manual, satu earbud dengan casing dia nampak nice gila kan dia punya design. Tempat charge ada kat sini, ni dekat bahagian belakang dan kita buka dia macam ni. Nice gila. Dan kita keluarkan dia, nampak. So jenis open free ni dia jenis yang tak masuk dalam telinga. Memang kebanyakan dia memang padu dan model Transformer antara yang terbaik di kalangan open free. Dia juga bagi satu kabel type C. Untuk TFT09 ni dia ada macam-macam color. Tapi untuk yang ni warna hitam, versi Shockwave Dark of the Moon. Apa yang best dengan open free ni guys? Sebab dia pakai dekat luar je. Alright, kita masukkan dekat telinga kita macam ni dan dia akan duduk dekat luar telinga kita macam tu. Tapi ini yang best dengan Transformer punya model sebab dia punya bass dia mantap. Bass dia memang berentu-rentu walaupun dia tak masuk rapat dengan telinga kita pun. Dan kekuatan bunyi dia memang kuat. And then untuk model ni kalau korang nak main game, ada gaming mode, korang just tekan je 2 saat dan latency dia rendah. Korang main game tak ada masalah. Dan kalau korang nak bercakap phone, mic dia memang jelas. Kita dah pun test, mic dia jelas, clear, tak ada noise langsung. So model open free ni bukan saja untuk korang pergi bersukan, berjogging, gym. Korang nak pakai waktu biasa pun boleh. So guys, kalau korang minat dengan model ni, check out dekat beg kuning di bawah.